Hai, selamat datang. Hari ni, kita nak bincangkan satu perkara yang nampak remeh tapi sebenarnya sangat-sangat penting. Lobi salon. Cuba fikirkan, ia bukan sekadar tempat menunggu tau. Ia adalah titik pertama di mana pelanggan anda menilai dan merasa keseluruhan pengalaman yang bakal mereka dapat. Cuba anda tengok gambar ni. Apa yang anda rasa? Tenang kan? Profesional. Inilah janji yang kita berikan kepada pelanggan. Janji tentang kualiti, penjagaan rapi dan ketenangan sepanjang mereka berada di salon kita. Kepercayaan tu mula dibina di sini, dari saat pertama mereka melangkah masuk. Jadi inilah agenda kita hari ini. Kita akan kupas satu persatu, bermula dari saat pelanggan buka pintu sampailah ke aspek-aspek keselamatan yang memastikan mereka rasa selamat dan selesa. Jom mulakan. Okey, jom kita masuk bab pertama. Tanggapan pertama yang hebat ni bukan hanya pasal apa yang mata nampak. Ia satu pengalaman lengkap yang melibatkan semua deria. Sebenarnya, ada 5 elemen utama yang kalau digabungkan, boleh cipta satu persekitaran yang wow! Pengudaraan yang baik bagi udara segar, pencahayaan yang tak terlalu terang atau malap, suasana yang rileks, muzik yang menenangkan dan bau yang wangi. Bila semuanya ada, pelanggan secara automatik akan rasa selesa dan dialu-alukan. Sekarang, kita sentuh sikit bab visual yang paling penting, cara kita pamerkan produk. Ini bukan sekadar hiasan tau. Ini sebenarnya boleh jadi sumber pendapatan utama untuk salon. Tengok ni, dengan pencahayaan yang betul dan susunan yang kemas, rak produk yang biasa-biasa je boleh nampak macam butik mewah. Ia bukan saja tarik perhatian pelanggan untuk tengok-tengok, tapi ia juga membina keyakinan mereka terhadap produk yang kita jual. Dan ini dia, peraturan emasnya. Susun produk pada aras mata. Kenapa? Sebab kalau kita letak terlalu tinggi atau terlalu rendah, pelanggan mungkin tak perasan langsung. Kita nak mereka nampak produk kita tanpa perlu bersusah payah. Senang cerita, keselesaan visual tu kunci utama. Jadi, macam mana nak susun dengan betul? Mudah je. Produk kecil, letak depan. Yang besar kat belakang. Lampu pula, jangan sampai silau. Kalau produk tu warnanya terang, kurangkan sikit cahaya supaya warna tak nampak pudar. Letak sikit pokok atau bunga untuk nampak lebih segar. Dan yang paling-paling penting, pastikan rak tu sentiasa bersih. Tak ada habuk, tak ada kesan cap jari. Benda kecil macam ni boleh buat beza besar pada imej profesional kita. Okey, dari rak produk, kita beralih pula ke pusat operasi lobi, di mana suasana yang hebat tadi kita tukarkan kepada servis yang cemerlang. Kaunter hadapan ni ibarat jantung salon kita. Keadaan dia sama ada kemas ataupun serabut terus bagi isyarat kepada pelanggan tentang cara kerja kita. Kalau kaunter pun bersepah, macam mana pelanggan nak percaya kita boleh jaga rambut atau muka dia, kan? Jadi, pastikan ia sentiasa kemas dan minimalis. Untuk pastikan semuanya berjalan lancar, benda-benda asas ni wajib ada dan tersusun rapi. Kalkulator, buku temu janji, pen, senarai harga dan mesin bayaran. Semua kena mudah dicapai supaya urusan dengan pelanggan jadi cepat dan efisien. Dan ini adalah rutin harian yang wajib dibuat. Sapa pelanggan dengan senyuman, lap kaunter setiap masa, semak jadual temu janji awal-awal dan pastikan lampu sentiasa terang. Perkara-perkara ni nampak mudah, tapi inilah yang membina asas servis pelanggan yang terbaik. Okey, sekarang kita masuk topik yang paling kritikal untuk membina kepercayaan pelanggan, kebersihan. Benda ni pelanggan tak nampak kita buat, tapi mereka pasti akan perasan hasilnya. Ini adalah peraturan nombor 1 yang tak boleh dilanggar sama sekali. Semua kerja pembersihan berat mesti dibuat sebelum salon buka dan selepas salon tutup. Bayangkan kalau pelanggan tengah rileks, tiba-tiba kita datang menyapu atau mop sebelah dia. Terus hilang mood dan nampak sangat tak profesional. Ini pula rutin untuk perabot. Senang dia nak ikut. Pertama dan paling utama, pakai sarung tangan dan pelitup muka untuk keselamatan. Lepas tu, ambil kain lembap yang ada antiseptik, lap semua permukaan, keringkan dengan kain bersih dan akhir sekali, sembur lagi sekali dengan antiseptik. Mudah kan? Untuk lantai pun lebih kurang sama. Pakai sarung tangan, sapu dulu semua sampah. Lepas tu, mop guna air suam, campur antiseptik. Bahagian paling penting kat sini ialah keringkan lantai tu cepat-cepat. Kita tak nak ada pelanggan tergelincir. Ulang proses ni 2 kali sehari sebelum buka dan selepas tutup.
Okey, kita dah tahu cara nak membersih. Sekarang, jom kita kenali pula alatan dan langkah-langkah keselamatan yang betul untuk lindungi staf dan juga pelanggan kita. Ini dia alatan-alatan asas kita. Setiap satu ada fungsi khas dia. Mop untuk benda basah, penyapu untuk habuk, sampailah ke vacuum untuk bersihkan celah-celah yang susah nak sampai. Guna alat yang betul, kerja jadi lebih cepat dan lebih bersih. Yang ini pula bukan pilihannya, ini wajib ada dan wajib guna. Papan tanda amaran untuk elak kemalangan, sarung tangan getah untuk lindungi kulit dari bahan kimia, dan pelitup muka untuk lindungi paru-paru kita. Keselamatan staf sentiasa jadi keutamaan. Nah, gambar-gambar ni tunjukkan betapa pentingnya dua benda ni. Nampak macam benda kecil je kan, papan tanda dengan sarung tangan ni. Tapi percayalah, ia beri impak yang sangat besar untuk keselamatan semua orang di dalam salon. Okey, yang ni tolong beri perhatian penuh. Antiseptik dan disinfektan adalah dua benda yang sangat berbeza. Antiseptik, macam Dettol, selamat untuk kulit. Tapi disinfektan, macam Clorox, bahan kimianya lebih kuat. Ia hanya untuk permukaan, macam lantai dan meja. Jangan sesekali guna disinfektan pada kulit. Bahaya. Dan akhir sekali, jom kita semak senarai keselamatan ni sama-sama. Pastikan tak ada wayar berselirat yang boleh buat orang tersadung. Sentiasa periksa perabot, takut ada yang dah retak atau rosak. Alat pemadam api mesti ada dan mudah dicapai. Dan yang paling penting, lepas habis buat kerja pembersihan, sentiasalah basuh tangan sebersih-bersihnya. Jadi, selepas semua perkongsian kita tadi, persoalannya sekarang untuk anda, apakah satu perubahan kecil yang anda rasa boleh buat hari ini juga untuk jadikan tanggapan pertama pelanggan anda lebih luar biasa? Sebab kadang-kadang perubahan besar tu bermula dengan hanya satu tindakan kecil.